iftar and sambut birthday with my nuggets dekat Cafe TRX. Dalam masa sama kita orang nak singgah pasar seni, my tag or me tag. Nak cuci-cuci mata je, nak cuci duit-duit tak ada. Okay, since aku yang pegang hadiah diorang, aku kenalah persiapkan hadiah tu. Aku ingat nak balut pakai bubble wrap, masuk parcel tanpa baby sticker yang aku tengah edit sekarang. Comel ya aku edit. Lepas tu, so ni aku tengah nak wrap. Untuk hadiah ada dua, satu untuk Jajah, satu untuk Tira. Jajah dia ada hint kata nak sunflower Lego, so kita orang pun proceed je lah. Tira, since dia ni in love with her car, kami decide nak belikan accessories macam bantal kepala, back cover and Barbie tag. Hello, so ni outfit of the day, my OOTD. Finally. Kita makan, even hujan, semua orang dah bangun. Masih tak jadi. Banyak lega. Okay, nak cerita sikit. Mula-mula kita orang book BNB dekat RT Mengkiara, tapi host cancel. Kami tak perasan benda tu. Lepas tu kita orang book dekat RT Bukit Bintang dalam jam 3 petang. Lepas tu aku pun pergi sana nak check in lah kan. Rupanya guide kata kat situ dekat sistem tu tak ada. Host cancel last minute pukul 5 petang waktu tu. Kita macam Lepas tu kita orang pun decide untuk book hotel yang dekat-dekat dengan tempat kita orang jalan-jalan tu, which Royce Hotel. Tapi kita orang keluar balik. Kita orang pun cari-cari lagi, kita orang jumpa Triangle KL. Okay, kita orang book. And yes, memang dah besar ya, luas bersih. Oh my god, ada extension baik punya extension kat situ. Tingkap selamat. Wah, lawa sumpah. Lawa gila. Okey lah, harga ni kan memang boleh datang tidur sini lepas ni. Ya weh. Oh weh. Oh damn. Oh, bersambung kan? Semua ikut. Gila. Lepas tu kita orang tangkap gambar, buat TikTok, buat video, buat vlog, semualah. Apa? Dia je yang hype, aku tak tahu boleh buat apa kali ni. We're going to 7-Eat sebab isu puasa nak beli Hai, good morning semua. Ni view dari balkoni hotel BNB El Trian tu. Nice lah. Dan lepas dah siap, kita kena check out sebab kita hari ni banyak tempat nak kena singgah. Okay, pasar seni, my tag or me tag. Lepas tu TRX sebab nak buka kat sana kan. Kita orang naik kereta Jajah, tapi Jajah kata kalau nak jimat, parking dekat Lalaput naik LRT. So parking kat Lalaput naik LRT pergi stesen Titi Wangsa ke? Stesen yang dekat dengan Mitek tu lah. Dan dari stesen tu kita naik Grab pergi Mitek. Dah sampai Mitek. So ni first time aku sampai sini. Besar ya tempat ini. Rupa-rupanya baru tahu yang kat sini lah diorang buat pop-up booth, jual-jual baju semualah, semua ada. Yang apa tu, My Makeup Maiz tu pun ada. Dengan Maiz ya kot. And apa tu, bulu mata tu pun ada. Lupa dah nama bulu mata tu, tapi memang cantik.
Time ni ada artis juga datang tapi tak ingat ni siapa. Kita orang tak beli apa pun. Macam aku kata kita orang nak cuci-cuci mata je. Nak cuci duit tak ada. Lepas tu naik LRT, kita orang nak gerak pasal sini. Kita orang turun LRT Masjid Jamek. Jalan sikit dekat depan tu je. Lepas tu sampai dah pasal sini. See? Kejap je. Tapi tak boleh apa, terus kita orang gerak TRX untuk berbuka. Waktu ni pukul 5 kot, pukul 4. Lepas tu ni aku salah turun escalator ya. Anyway, so aku singgah dekat kedai ni, cookies, band cookies. Sebab dia viral, so kita kena cuba. Kita kan kena cuba benda-benda yang viral. Kan wajib benda tu. Yang famous yang mana? Famous yang mana? Dari macadamia sampai white chocolate. This one or the Cookies ni and dengan yang chewy cookies apa yang ada biru tu tak ingat. Dan sampai dekat cafe. Since ni iftar, so kita tengok je dia buat ni dulu. Kan tak boleh buka lagi. Kalau sampai dalam pukul 7 ke. Apa gila kan? There's me. Lepas tu macam biasa kita orang buat TikTok. Ini buat TikTok macam ni. Oh, lupa tu. Tak man. Face macam tu. Kita lah rakam, kita lah pakai. Lepas tu berbuka. Baik gila. Nak kata order banyak tak? Dan the real agenda is to celebrate her birthday. Yay! Happy birthday ni jangan. Happy birthday. Happy birthday. Jap. So dekat sini dia orang nyanyi 3 jenis bahasa tau. Bahasa Korea, bahasa English and bahasa Melayu. Aku terkejut, aku baru tahu. Semua jatuh lagi. Happy birthday Zaza. Oh, jangan tahu hari ni. Ni kita buka sekarang ke?
bersama influencer ya kita hari ni. I'm so sorry. Kan cua ke you ah? Kan cua dia. Kan cua kan? FYI, kawan aku 2 orang ni boleh cakap Mandarin. Tapi aku tak boleh. Aku baru pandai cakap Lao She Ma 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 Ma. Itu je ya. Ya betul. Kau tahu tak aku dah berangkat kat belakang ni. Kita dah nak balik. So the event for Sikit aku tak nampak. Kita gaya ni. dia kena tukar pergi LRT. Hantu ah. Hampa. Hampa mana? Tapi Jaja kata kalau nak jimat, parking dekat Lalaput naik LRT. Please push the receipt button to issue a receipt. Laju je dia nak telan weh. Berlipat pun dia telan weh. Bagus. Di sini kita kena ada warna-warni. Tapi mahal tau. Let's go. So. Nak. Okay, tu je untuk vlog kali ni. Untuk hadiah Tira, kita orang celebrate lain hari. Sebab waktu ni Tira tak ada. Okay guys, thank you for watching.